pakan lah. So bila kita nak masuk, kita kena buka macam ni, sama ada ke bawah ataupun ke atas. Macam ni. Macam ni. Keluar. Okay. So saya mulakan daripada ke sini lah. So saya akan masuk guna pembaris ni. Yang ni simpan dulu ya. Okay, kita pasang satu. Okay, luruskan balik. Ni luruskan balik. Dapat ni. Macam mana? Kalau tadi kita mula dari sini kan. So lepas dah lurus balik, nak masuk kali kedua, kita patah balik macam tu pula. Masuk sini. Yang ni, yang hujung ni boleh selitkan lah dia. Selit je. Tekan macam ni, tak boleh keluar macam tu. Okay, jaga tepi kain, luruskan dia. Okay, so buat plain weave. Ni plain weave yang saya buat ni, buat dalam 1 cm. Boleh? Okay, itu saja dulu. Pemati dan plain weave ni kan. So kita kena buat gigi belalang. Gigi belalang berada dekat atas gigi jentera. So apa yang perlu awak buat adalah potong benang ni. Ada gunting mana? Okay. So yang ni kita kira ni, kita kena tengok macam ni. So 5 urat sebelah kanan dan 5 urat sebelah kiri tak boleh masuk ke dalam gigi jentera. Di dalam gigi belalang ni okay. 2, 4, 5. Biarkan dia. So kita start ambil 2 urat. Ni 2 urat atas, 1 turun. 2 urat atas, 1 turun. So awak kena buat ikut macam ni. 2 urat kita angkat. Starting je 2 urat angkat. 1 tak payah angkat, sebelahnya ambil lagi 2. Okey. Okey, 1 tinggal, ambil lagi 2. 1 tinggal, 2. 2 ni bermaksud tekat 2. Dia ada tekat 2, ada tekat 3. 1 tu bawah, biarkan dia. Angkat 2 saja. Tapi kena tahu dia punya ni. Jangan terangkat lebih. Sampai ujung. Kalau betul awak punya cara, 5 hujung ni pun sama, ada tinggal 5 urat. Sama macam hujung ni 5. Nampak? So apa awak buat, gigi belalang ni ikatkan dia je. Okay, siaplah gigi belalang awak. So ini 5 takkan diusik. Ni 5 tak akan diusik. Sebab apa? Benang ni nanti, ni benang metalik ni, pakan ni akan menjadi motif awak. So benang ni tak akan berada dekat tepi ni. Sebab tu dia buat tekat 2 ni. Kita hanya duduk benang silver hanya berada di tengah ni saja. Masuk kat sini lah silver. Ni tak ada. Itu satu. Lepas tu yang kedua adalah awak dah kena ikat 5 ni supaya nanti takut terconfuse. Tapi kena ambil gambar dulu lah. Ambil gambar, lepas tu ikat macam ni. Okay, itu dulu buat.